Saya mempunyai cara bagaimana untuk mengatasi masalah kekurangan pakar perubatan di Malaysia. And solusi yang saya nak cadangkan ni sebenarnya mungkin menjimatkan kos dan jauh maybe lagi murah daripada solusi yang lain. Hello guys, welcome to the video. I'm Hidayat. Jom kita tengok realiti doktor pakar perubatan di Malaysia lah. First of all, dalam statistik yang dikeluarkan oleh Code Blue, hanya pakar yang diperlukan di Malaysia adalah about 17,000 doktor pakar yang diperlukan di Malaysia. And then pakar yang ada sekarang just only about 7,400. Jadi ada lebih 10,000 kekosongan yang perlu diisi oleh pakar. Right? And then kita akan tengok which specialty yang mempunyai kekurangan doktor yang ketara. Top 5 specialty yang mempunyai defisit yang paling banyak in terms of kekurangan doktor adalah first, family medicine about 2,170, NS and critical care about 1,100, general surgery about 900, internal medicine about 700 and emergency about 700. Okay, and then the biggest gap actually adalah di cardiothoracic, which has only 18% of specialists yang available, and then forensic 21%, family medicine 22%, urology 26% and oncology 31%. So kalau you guys tengok, kekurangan doktor pakar ni memang very significant, and this problem is not a new problem, is a problem that has been, orang kata apa, dah berpuluh-puluh tahun masalah ni. Walaupun banyak cara yang telah dilakukan oleh KKM untuk increase the numbers of specialists. And then the production of the specialists every year, not really much, maybe about 1,000 to 1,200 every year. As you can see, turnover rate among specialists is fairly high as well, and which specialty yang selalu involved dalam high turnover rate ni adalah most of the time surgical based specialty, contohnya surgery ataupun orthopedics ataupun ENT. Okay, because the market in the private sector is fairly high, menyebabkan diorang banyak migrate to the private sector. So apa yang KKM dah lakukan adalah basically diorang increase the program, contohnya master program, parallel program, and so to increase the numbers of specialists untuk mengurangkan, orang kata apa, defisit specialist dekat Malaysia lah. Tapi because of bila diorang dah dapat title specialist and then diorang dah ada NSR number, and after few years, usually I rasa sebelah kaki specialist ni basically ada dekat private lah. So that's about specialist. And then dalam KKM, you guys boleh perasan sebenarnya banyak doktor yang berpengalaman lebih daripada 3 hingga 5 tahun dalam specialty tersebut, tidak ada pathway untuk diorang. Contohnya apabila diorang tidak dapat masuk master program ataupun diorang tak berminat untuk masuk master program, so doktor-doktor ni akan jadi senior MO ataupun chronic MO, and then this kind of doctor sebenarnya tak ada penghargaan ataupun perakuan daripada KKM untuk diorang continue service diorang di KKM. Most of the time saya tengok yang still continue kerja di KKM after 3 to 5 years is mainly sebab diorang ada scheme pension. Tapi kalau you guys tengok, kalau orang tu tak ada scheme pension, they have no reason to stay in the KKM. And all these doctors, MO ni yang tak dapat masuk pakar, tak dapat masuk master for whatever reason, sebab nak masuk master program ni tak senang sebenarnya, sebab very high competition, and disebabkan tu terlalu banyak kriteria yang perlu dilakukan oleh doktor untuk masuk kepada master program. End up diorang jadi chronic ataupun senior MOs. And golongan ni tak ada laluan kerjaya yang lain. Tidak ada laluan kerjaya yang, orang kata apa, bersifat progresif. And then saya rasa kebanyakannya doktor-doktor ni banyak demotivated untuk kerja, and basically diorang just kerja just for the sake of working, and then that's it. They don't even care, they go back home. So this is the reality of healthcare in Malaysia. Saya dah bekerja di Singapore for quite a while, and saya ternampak satu program yang dipanggil Hospital Clinician Program. So Hospital Clinician Program ni sebenarnya adalah satu program untuk doktor-doktor yang telah berkhidmat lebih kepada 3 tahun, untuk diorang bridging the gap antara medical officer dan juga specialist. Diorang bertindak sebagai anchor. So orang yang dah berpengalaman, diorang ada
more responsibility, more authority in the government sector. And diorang boleh buat kerja-kerja seperti doktor-doktor, pakar junior, okay? And they can decide a lot of things as well. And this program is fairly new sebenarnya. And then program ni dijalankan selama 2 tahun. And then diorang akan go through multiple specialty as a rotation. Lepas tu mungkin diorang kena fill out logbook. At the end of the 2 years rotation, diorang akan go through exam untuk melayakkan diorang jadi hospital clinician. So apa role hospital clinician ni dekat Singapore? Hospital clinician ni basically act like a junior specialist. For example, in general surgery, banyak prosedur-prosedur yang tidak boleh dilakukan oleh MO, yang boleh dilakukan specialist, boleh juga dilakukan oleh hospital clinician. Contohnya adalah macam scope ataupun surgery, certain surgery yang selalu dilakukan oleh konsultan ataupun specialist boleh juga dilakukan oleh hospital clinician. Diorang juga boleh lakukan round, boleh decide bagaimana untuk manage patient-patient di ward, and then dia boleh discharge patient di ward. So the authority, the responsibility almost the same like junior specialist. And then they are the one yang akan communicate with other departments and reduce the burden of the specialist. So bila saya fikir kenapa kita tak adakan program seperti itu dekat Malaysia? Sebab saya rasa program seperti hospital clinician ni sangat bermanfaat untuk mengurangkan gap antara doktor pakar dan juga medical officer. Pada saya benda tu sangat beneficial untuk KKM sebab apabila berlakunya kekurangan doktor pakar, so hospital clinician ni sebenarnya boleh step up and jalankan kerja-kerja yang dilakukan oleh pakar. So apa perbezaan antara hospital clinician dan juga specialist? For hospital clinician, okay, diorang punya role sama macam general specialist, tetapi diorang tidak ada NSR. NSR ni adalah registration yang mengatakan anda adalah pakar di Malaysia dan you are allowed to do all the specialist work in the government dan juga private hospital. Diorang is not being recognised outside the government, but they are well recognised in the government itself. So apabila kita banyak melakukan HC program ni, banyak doktor-doktor perubatan yang senior ni boleh go through the program, and then diorang boleh jadi hospital clinician, and diorang boleh lakukan kerja-kerja seperti general surgeon. Cuma diorang tak boleh melakukan kerja-kerja pakar in a subspecialty lah. For example, hepatobiliary ke, all the subspecialty work basically they cannot do, but they basically can do all the general surgery work. Saya bagi contoh lah. Ada seorang MO ni, medical officer dekat government hospital, bekerja di department general surgery. Kenapa general surgery? Sebab I'm very familiar with surgical department, and dekat hospital tu specialist memang orang kata apa, turnover rate memang tinggi, keluar masuk. Every year specialist berubah-ubah. Tapi ada MO yang memang dah lama berkhidmat dalam department tersebut. And then MO ni dia go through the 2 years program and then one final exam at the end of it, and then diorang become hospital clinician. So diorang punya responsibility akan jadi, diorang boleh ada higher responsibility. So all the general specialist work, contohnya macam endoscopy, basic, laparotomy, surgery, all they can do with or without supervision of the specialist, which is diorang punya level almost the same level as a junior specialist. Alright, so this fella, bila diorang dah go through the program, let's say lah pakar tu, ada banyak pakar junior yang kerja 2 to 3 years and then keluar masuk because of maybe they want to go to private ataupun diorang nak buat subspecialty, tapi HC ni dia kekal dekat hospital tersebut and continue melakukan servis-servis yang diperlukan oleh hospital tersebut. And saya rasa benda ni sebenarnya memberi pengiktirafan terhadap doktor tersebut yang kerana dia sanggup untuk provide the service for the KKM. Sebab tu saya merasakan program ni sangat berguna untuk KKM, and saya merasakan KKM should implement this kind of program as well untuk mengurangkan masalah kekurangan pakar di Malaysia. So contohnya golongan HC ni
Diorang ada authority untuk melakukan kerja-kerja klinikal, melakukan decision-decision yang penting di government hospital. Tetapi apabila diorang tidak ada NSR, bermakna they have no reason to go to the private sector. Alright, saya rasa benda tu actually is a very good idea, and dia memang literally solving the problem of brain drain in Malaysia dan juga masalah production of the specialist lah. So what do you guys think? Adakah you guys rasa HC role ni sesuai ataupun tidak sesuai untuk KKM? Golongan mana yang sesuai untuk mengambil HC program ni? Pada saya adalah golongan yang tidak dapat masuk pakar, tidak dapat masuk master program ataupun parallel program. Sebab apa? For some reason, sometimes financial issues, and then maybe dia tak minat nak sambung belajar tapi still continue kerja macam biasa. Ataupun golongan yang dah masuk master program tapi tak dapat nak complete the master program, ataupun dah masuk parallel program tapi keep on failing the parallel program ke, sangkut in the middle ke. So golongan yang ni sepatutnya boleh mengisi HC program ni, and then diorang akan dapat more authority as a senior officer lah. Lagi lama diorang stay dekat government, lagi tinggi authority diorang di dalam government. So what do you guys think? Do you guys think this is a very good idea? Ataupun you guys rasa benda ni sebenarnya memang tak boleh dilakukan di KKM? Me personally, I rasa program seperti ini memang sangat perlu dilakukan di Malaysia, and saya rasa maybe tak ada orang mencadangkan idea ni. So let's say kalau you guys agree with my idea, why not spread this video and then tag KKM ke ataupun other KKM members supaya diorang boleh nampak idea ni and cuba try implement this program in Malaysia. That's pretty much guys. See you guys on the next video. Bye.